satu kali untuk semua, bersatu kali untuk semua. Cucu-cucu atuk sekalian, Alhamdulillah hari ini adalah 13 Zulhijjah. Atuk sedang menyelesaikan kerja-kerja haji atuk. Atuk baru je selesaikan tawaf haji. Tawaf ini bukan tawaf sunat, bukan tawaf umrah ataupun tawaf wada. Dia adalah tawaf haji yang merupakan salah satu rukun mengerjakan haji. Tapi atuk tak sempat nak ambil video pasal ramai sangat orang. Ambil pun sikit-sikit macam tu je lah. Okey. Jadi sekarang kita nak buat apa? Kita sa'i lah pula. Sa'i ni juga namanya sa'i haji. Mesti dilakukan. Bila selesai je tawaf haji, selesai je sa'i haji, maka selesailah kerja-kerja haji atuk. Atuk dah tak perlu tahallul lagi, iaitu bercukur. Kerana hari itu pada 10 Zulhijjah, atuk telah pun bertahlul, tahlul awal. Bersatu kali untuk semua.